Okey. Sahabat, itu dia penampakan. Tengok sahabat, tajam lagi. Bukan tahu selai sudah hilang sahabat. Assalamualaikum. Jadi malam hari ni kita ni ambil daun di kebun. Kebetulan kebun ni depan rumah. Jadi ni gelap lah ni. Kebun kelapa sawit. Kita tanam ni di depan rumah ni. Sekarang ni dah pukul 12 sebab dalam pukul 5 lagi kita akan nak bawa daun ni ke market ataupun ke customer kita. Okey sahabat, jadi kita ni pergi cari daun, belum ambil daun di depan rumah ni. Tak tahu ada daun tak ni, sebab dia habaq last minute. Kita kalau dah habaq last minute ni kita agak susah sikit sahabat, sebab kita akan nak pergi lagi ke kebun kan. Kebun cukup jauh pula. Jadi beruntung ada kebun depan rumah ni kita tanam. Ni kelapa sawit semua ni.